Eh, Zik. File yang Cik Samad suruh hantar kat finance tu kau dah hantar? Dah hantar dah. Kau kenal tak ada seorang staff dekat sini, nama dia Sofia? Sofia? Kenal? Dia rapat dengan bos besar. Aku rasa dia tu anak CEO lah. Sebab aku tengok lain macam je gaya dia. Alah, biarlah dia anak CEO ke, anak COO ke, dia tak ada kena-mengena dengan kau. Kau datang sini, Aziz, kau buat kerja kau. Dan jangan buat hal. Sebab apa? Sebab kalau kau buat hal, nanti aku pun kena serang dengan HR. Tak adalah. Aku cuma tak sukalah bila dia dekat atas, lepas tu dia pandang rendah dekat orang bawah macam aku ni. Aku tahulah aku ni intern je. Apa dia ingat intern macam aku ni tak boleh nak jadi CEO ke satu hari nanti? Alah, biarlah. Dah memang perangai dia macam tu. Tapi, dulu mak aku pernah cakap masa dia mula-mula masuk kerja kat sini, memang diorang yang berpangkat tinggi ni sombong sikit dengan yang berpangkat rendah macam kita. Mak kau kerja apa dulu? Suka!